Bilal, bila Abah dah meninggal nanti, kemumikan Abah dekat sebelah mak ya. Kenapa Abah cakap pasal mati? Kita kan nak pergi Mekah sama-sama. Abang Bilal, kumpullah tim tu banyak-banyak dulu. Baru boleh pergi Mekah. Lepas tu, tengok Kaabah tu puas-puas. Bilal nak solat duha ke? Bilal nak jaga wuduk, nak jadi macam Bilal. Oh, Bilal bin Rabah. Saya nampak dengan mata saya sendiri, Pak Syif. Cuba nak rogol Fatihah kat surau, Pak Syif. Jangan fitnah anakku. Aku kenal anakku siapa tahu. Bos Teha, dia nak taja Pak Cik dengan Bilal pergi Mekah. Mekah? Bilal kan nak jadi macam Bilal bin Rabah, boleh azan kat Mekah. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah.